Okay geng, sempena Merdeka ni aku tengok dekat TikTok itu hari, dia buat package. Okay, dia buat package day pass tu. Kalau korang tengok kat situ nampak tak? Child 30, kanak-kanak 30, adult RM15. So hari ni baru ada kesempatan nak pergi kat ni Gamuda Lodge. Macam mana nak sebut tak tahulah. Okay, jom kita tengok. Okay, sebelum naik tu kita beli tiket dulu lah. Kita tengok. Assalamualaikum. Merdeka tu macam mana? Kalau Merdeka ni main unlimited sampai pukul 10 malam. Okay. 6 game ni sahaja lah. Cuma sekarang ni Coruscant dia tutup sebab ada maintenance. So 5 game je boleh pakai. 5? Ya, 5 game je boleh main. Tapi ikut tinggi dengan berat juga badan adik terlepas lah. Oh, maksudnya kalau berat kurang macam mana? Kalau macam 2 game ni kena berat kurang 40 kilo. Tinggi kena, yang ni kurang 130, yang ni kena tinggi, ni tinggi tak kisah. Ini berat kena kurang 40 kilo. Ni tinggi 140 cm, dia naik height dia. Yang ni 100 sama 130, tapi kurang 130 kena dewasa tak ikut. Ini semua boleh naik. Ini kira dewasa lah, tapi sekarang dewasa 3 game je boleh main. 1, 2, 3. Oh, tiket kanak-kanak? Tiket dewasa tapi 3 game main. Oh, pakai tiket dewasa? Betul. Oh, 3 game yang 1, 2, 3? Boleh lah kot. Boleh? So 3 orang? Tapi kita masuk Skyline, 3 masuk haji, itu bayar asing So 3 orang 45. Alright, banyak. Kad ke yang mana ke cash? Kad. Lupa kat sini ada kad. So ni Air Garden, Carousel, Boomerang ni? Air Boomerang, Air Garden, Jelly Cup. Oh, Jelly Cup. Yang tunjuk ni katanya. Oh, di bawah. Adalah kita pakai Okay. Rasa sama. Sayang lah tak boleh main banyak tempat walaupun, tapi harga berbaloi lah. Kita boleh unlimited naik kan. Alright, first game nak try ni Ferris wheel ni. Oh, tinggi lah. Yang ni dewasa punya. Oh, bapak tinggi yang daripada bawah ni. Jom. Berapa tinggi ni bang? 50 meter daripada 50 meter. Tanah. Oh, betul lah. Boleh tahan tingginya. Alright. Oh, first time naik ni. First experience. Okay. Oh, tapi gelap lah Oh, rekon gelap. Okey lah. Slow dia jalan. Tak apalah, buat tempat. Tingginya. Nampak view. Cantiknya matahari kat apa tu. Okey, sekarang ni kita betul-betul berada di puncak. Tadi naik, lepas tu dia nak turun ke arah ni lah, ke arah satu lagi. Agak menyeramkan jugalah. Kalau siapa yang gayat, tak boleh naik benda ni. Dia tadi aku tanya dekat dia punya staff bawah tu, dia cakap 50 meter daripada aras tanah lah. Tapi memang best lah naik untuk mencuba pengalaman. Okay, kalau nampak kat belah sana tu, itu yang orang naik macam macam go-kart tu, tapi dia gunakan cerun untuk dia turun lah. So kalau korang belum datang kat sini, dekat Rawang ni, Gamuda Lodge ni, korang boleh try datang sini. Memang memberi experience yang baru untuk aku lah. Biasa naik Ferris wheel yang kat Funfair tu tak tinggi sangat, yang ni memang tinggi. Aku baru lepas naik ni tadi, berpusing-pusing. Tapi itulah, tak boleh rakam, tak boleh pegang handset, tak boleh pegang action cam, semua tak boleh. Bag pun kena tinggal. So memang best lah permainan ni, memang adrenalin lah. So korang boleh try yang ni juga. Ini untuk dewasa punya, kanak-kanak tak boleh ni. Okay, macam ni lah aku naik tadi. Kalau korang tengok, ni dia punya ekstrim dia. Macam ni aku naik tadi. Memang best. Masa dekat atas tu rasa macam nak turun je, tapi bila dah turun ni rasa nak naik balik. Ini permainan ketiga. Permainan ni lagi ekstrim ni, yang ni. Yang ni lagi hebat mainnya. Okey. So ini boleh kamera? Sana tadi tak boleh. Apa dia? 2 dengan 1. Alright. Tapi jangan keluarkan lebih daripada cage.
Okey, baik-baik. Dia berbusing. Jangan keluarkan daripada tu tau, jangan. Okey, peraturan permainan dekat sini yang Jelly Cup ni dia kata jangan keluar daripada cage ni tangan. Itu saja. Alright. Berbusing. Boleh tahan juga Oi, memeningkan. Dia berbusing. Pening juga berbusing. Kenapa orang lain tak pusing? Aku je pusing. Dia pusing kan? Pusing pegang tengah. Wah! Dia berpusing. Pening aku. Orang lain tak pusing. Arif betul aku seorang je pusing. Pening. Mencabar betul lah. Tak apa, nanti malam korang naik lagi. Tahu nanti kan dia boleh naik lagi. Nanti malam dia naik lagi kalau nak rasa yang pusing punya. Hari ni kita pakai unlimited pass, so boleh main banyak kali lah. Memang best lah berbusing ni. Tapi pening lah. Yang sana tak berbusing. Ya Allah, lajunya dia pusing. Oi, lajunya. Okey, dekat sini pula tempat Skyline Highline dengan Skyline Lush. Macam korang tengok tu lah. Benda ni walaupun dah lebih kurang setahun lebih 2 tahun aku pun duduk kat Rawang je, tapi ini baru aku datang, baru ada kesempatan. Itu pun sebab ada promotion. Tu kalau korang tengok tu kan, dia orang naik tu nanti turun pakai macam kereta go-kart tu. Untuk korang naik ni tadi Lush apa benda ni, untuk ride Lush, okey, ni harga dia. Korang boleh tengok kat sini. Ni harga dia. Untuk harga korang tengok kat sini. Dia ada combo, ada high fly dengan Lush combo saja ataupun a la carte. Jangan lupa Wednesday dia close, dia tutup kecuali public holiday dan school holiday. So korang jangan datang lah Wednesday ataupun hari Rabu. Ni sekali lagi dia keluar harga dia. So aku saja jalan-jalan je tengok sini. Tu apa wheel tadi tu. Memang cantik lah. Tadi naik memang tinggi lah, 50 meter. Memang best. So kalau korang nak cuba boleh datang sini. Dekat sini kalau korang tak nak main pun tak apa, boleh datang ambil gambar OOTD. Memang best. Banyak tempat-tempat yang cantik kalau korang nak tangkap gambar. Just kadang-kadang nak lepak je kan, cuma bayar parking je lah. Per entry RM3. Kalau yang parking pakai valet tu dia ada RM10 dengan RM20. Memang cantik tempat ni. Memang menarik. Kalau tak ada promo pun korang boleh datang main a la carte. Semua harga asing-asing lah. Boleh lah bawa anak-anak dan juga isteri. Cuba datang ke sini. Kemudahan untuk lepak-lepak macam ni pun ada, free je. Setengah tempat kan kalau kita pergi kena bayar gazebo lah apa lah kan. Macam ni free je. Kalau korang tengok sini nampak tempat duduk. Kat sana pun ada tempat duduk. Free saja. So datang-datang lepak-lepak pun okey je. Sebab datang dia tak payah bayar masuk. Cuma bayar parking saja macam aku cakap tadi. Alhamdulillah selesai dah. Aku punya mini vlog hari ni pergi ke Gamuda Garden apa dah? Lush Gamuda Lush. Ada beberapa permainan yang tak boleh nak main sebab dewasa. Untuk kanak-kanak dia 5 permainan, 1 maintenance kalau tak silap. So nanti kan kalau korang tengok video ni sebelum 31 Ogos 2026, korang boleh datang lagi lah untuk harga promosi macam ni. So aku ucapkan selamat, korang berenjoy lah dekat sini. Alright. Jangan lupa kalau suka dengan video ataupun konten aku ni, korang komen, share, like dan juga subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.